Dan penggempur utama pasukan IPD iaitu Muhammad Maurizat Mauni antara pemain-pemain yang akan memberi impak untuk pasukan IPD. Dimulakan separuh masa pertama, perlawanan di antara pasukan Rasta FC dan IPD Bintulu tu. Tumbuk keluar oleh Azmi. Dan terus ke atas mencari Albert Tony. Kali lagi Walter dapat merampas bola ya. Walter hantaran ke tengah terus. Azmi keluar terlepas dia siap peluang. Okey, gol. Daripada Joey Kandau untuk IPD. Joey Kandau mengambil sepakan tu. Sama ada Akif ataupun Moses Betty yang akan mengambil sepakan tu. Moses hendak disia gol. Moses Betty menjaringkan gol yang kedua untuk IPD, menewaskan Azmi Nur Faiz Disia pada pican. Upas mencari Walter Richer. Joey Kandau ada di tepi, tetapi tamat separuh masa yang pertama. Kedudukan IPD Bintulu mendahului pasukan Rasta dengan 2-0 guys. Persediaan guys, fokus, mental, persediaan, fokus dan mental. Ya, adalah persiapan sebenar. Elmi tadi main tengah. Upas di situ. Okay, peluang untuk pasukan Rasta di siap. Gol! Daripada Albert Tony menjaringkan gol yang pertama untuk pasukan Rasta di situ. Akmal. Okay. Joey Kandau pada Moses Betty. Upas pada Walter Richer. Walter. Okey, gol. Merubah kedudukan IPD semakin di depan dengan 3-1 begitu guys. Gol daripada Walter Richer pada minit ke-14. Sebenarnya pun KPI setiap game ada gol. Cuma petang tu yang perlu mendapatkan gol untuk mengekalkan KPI-nya di sia. Elmi. Okay. Lisan turun kepada Nur Asri sebelah tu. Cuba untuk masuk Musyadi di sia. Merudin terlepas. Okey, sekali lagi. Kali tu berjaya Maurizat. Apa tunggu lagi? Okey, Maurizat gol. Dol Taimin 4 gol Maurizat dah. Okey.
sampai jangka serangan daripada IPD pun memberikan sesuatu impak. Kali tu sekali lagi Morizat, cantik, gol jaringan daripada Morizat guys. Di minit-minit akhir perlawanan jadikan kedudukan 1-5 Asta ketinggalan kedua. Tamat sepenuh masa kedudukan muktamad IPD menangi perlawanan untuk menewaskan Rasta FC dengan 5-1 guys.